Tindakan pengasas suka dessert, Aun Tija, mencuri perhatian ramai apabila dia menaikkan gaji pekerja Hot Kitchen sebanyak RM700 selepas turun sendiri membantu di dapur. Menurutnya, kerja di bahagian tersebut sangat memenatkan kerana semua staf perlu bergerak pantas bagi menyiapkan tempahan pelanggan. Bukan itu sahaja, kadar OT pekerja turut dinaikkan selain memperkenalkan polisi baharu termasuk menutup dapur setiap Jumaat.